Jadinya kat sini, ini ada orang cakap tu sesikat pisang. Akan kita pakai ni, tak ada. Kita sekarang berada di bengkel Embah orang tu JXR apa? Udin JXR. Okey. Tengok kereta kat sini. Gila kau banyak kereta punya. Tak yang ini. Yang ini kenapa kat sini ni? Ni. Yang ini kenapa kat sini? Dia bukan kat sini bukan sangat bikin bikin upgrade bukan Banyak juga sembur pun ada. Tengok abang ni tengah menggosok ni. Dia yang paling sakit apa tahu? Lepas minyak api, lepas tu bersihkan. Oh, tu paling sakit. Tanya dia. Betul. Nak puas hati, jadinya lubang-lubang yang ada kat sini, kita kena tutup lah. Bagi nampak dia kemas, bagi nampak dia bersinar. Tapi ni rasa owner kental ni. Dia welding dulu kan? Di welding dulu. Macam owner nak tutup lubang. Yang ni kan cuma ada lubang asal. Okey. Kita welding. Lepas tu kita ratakan pakai gren. Tengok mana yang tak ngam kita simen balik. Simen naik primer, lepas tu tak ngam lagi, simen lagi. Jangan cakap kerja tu senang Kerja tu susah Orang nak buat enjin bay ni ingat senang ke? Tu yang harganya mahal. Nanti ngeluh cakap mahal padahal susah buatnya tengok tu. Saya dah rasa anda macam mana?